Pendidikan kini berkembang dengan teknologi digital. Pembelajaran tidak lagi terbatas kepada kelas fizikal, tetapi dengan hanya satu klik, ilmu dapat diakses tanpa sepadan. Dari yang susah menjadi mudah. Itulah zaman digital. Ini ialah bentuk segitiga sama sisi. Jadi, macam mana kita nak mengesahkan bahawa bentuk ini ialah segitiga sama sisi? Yang pertama, setiap sisi mestilah sama panjang. Yang kedua, sudut mestilah 60 darjah. Sila buka buku teks muka surat 165 dan tolong buat latihan terdiri 6.1a. Ini bentuk apa? Macam mana nak kira sudut kedalaman bentuk ini? Garisan. Salah satu garisan lah kena pada pasal satu garisan atau tak. Oh, dalam video ini, cikgu menggunakan aplikasi Visnos. Seronoklah, saya pun nak cuba juga. Cari sudut bagi A. Kita boleh semak jawapan dekat sini. Wah, macam ni rupanya. Senangnya bila ada visual macam ni. Sebelum ini, bagi saya, topik ruang ini sangat susah. Tetapi, dengan adanya bahan digital, pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Kelebihan bahan digital. Yang pertama, murid dan guru boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang kedua, membolehkan pembelajaran lebih menarik melalui elemen seperti video, animasi dan simulasi. Yang ketiga, mengurangkan penggunaan bahan fizikal seperti buku cetak dan memudahkan perkongsian maklumat. Yang keempat, bahan digital mudah dikemas kini untuk memastikan kandungannya sentiasa relevan dan terkini. Yang terakhir, membolehkan murid belajar mengikut kadar mereka sendiri dengan bahan-bahan tambahan dalam talian. Sekian dari saya. Terima kasih.